Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright, cikgu sambung Sorry lah, lewat sikit. Alright. Okay, tapi yang cikgu nak highlightkan petang ni ialah 3 benda Matrix, tak adalah 3 benda, 2 benda Dua benda, matrix songsang dan matrix identity, matrix persamaan serentak. Okay, sebelum awak tahu apa itu matrix songsang, okay, awak kena tahu dulu apa yang akan ada dalam matrix songsang. Okay, so the first kali ialah kita tengok matrix identity. Okay, matrix identity. Okay, matrix identity ni apa? Matrix identity ni dia bertindak, dia act as nombor 1 tapi dalam matrix. Maksudnya matrix yang didarabkan dengan matrix identity akan menghasilkan matrix itu sendiri. Okay, contohnya, right, kalau nombor biasa A didarabkan dengan 1 akan dapat apa? Yes, dia akan dapat A. Okay, B didarabkan dengan 1 akan dapat apa? Sama juga B. 4 didarabkan dengan 1 akan dapat 4. Okay, itu ialah nombor biasa. Tapi kalau dalam konsep matrix, identity ni yang akan berfungsi sebagai 1. Contoh, kalaulah 2, 6, 7, 8 didarabkan dengan matrix identity 1, 0, 0, 1. Ini contoh matrix identity. Okay, ia akan menghasilkan 2, 6, 7, 8 juga. Okay, matrix identity ni bentuknya macam mana? Matrix identity ni bentuknya macam ni. Okay, ini bentuk yang pertama. Ini kalau peringkat 1 darab 1. Kalau peringkat 2 darab 2 bentuknya macam ni. Kalau peringkat 3 darab 3 bentuknya macam ni. Okay, awak akan nampak dia sengit. Nombor 1 ni dia sengit. Ni tak adalah, kalau 1 darab 1, 1 je lah. Boleh ke macam ni? Boleh ke dia macam ni? Tak boleh. Dia kena sengit menurun ke bawah. Dia tak boleh menaik ke atas. Okay, right. So contohnya, kalaulah 8, 8, 6, 6 didarabkan dengan 1, 0, 0, 1, macam mana? Okay, sama juga. Awak tak perlu nak kira pun, sebab once awak darabkan dia, buat pendaraban matrix, at the end awak akan dapat jawapan dia 88, 6, 6. Tak perlu show jalan kira. Biasa kalau soalan dia akan keluar, dia akan berikan awak 2 markah atau 1 markah sahaja. Biasanya 1 markah lah. Kalaulah pendaraban matrix, itu dia akan memberikan awak sampai 3. Okay, so ini senang sahaja. So sebab dia konsep, so awak just tulis je nombor tu balik. Matrix itu semula. Okay, itu matrix identity. Okay, tutup. Matrix identity habis. Okay, seterusnya ialah matrix songsang. Matrix songsang itu apa? Okay, matrix songsang ni ialah, cikgu bagi analogi lah. Analoginya ialah, kalaulah Ahmad. Okay, Ahmad dia ada 2 side diri dia. Dia ada side yang baik dan juga side yang jahat. Ahmad yang baik, okay, bergabung dengan Ahmad yang side yang jahat. Okay, dia akan menghasilkan dirinya sebagai seorang Ahmad. Faham tak cikgu baik-baik?
Maksudnya, dalam diri kita ni, kita ada bad side dan kita ada good side. Faham tak? Okay, maksudnya kalaulah dua ciri-ciri diri kita bergabung, akan menghasillah diri kita yang sebenar. Alright. Contohlah, contoh iman. Iman dan juga iman yang baik, diri iman yang baik dan diri iman yang tak berapa baik, bila didarabkan akan mendapatlah identiti, maksudnya diri dia sendiri. Okey, macam tu jugalah matrik songsang. Matrik songsang, apa function matrik songsang? Dia ialah bersifat berlawanan dengan matriks yang asal. Dia berlawanan dengan matriks yang asal. Okey. Berlawanan, awak kena ingat dia opposite. Okey. Matriks yang asal, opposite-nya ialah matriks songsang. Right, macam mana nak cari matriks songsang? Ini dia ada pengiraan ni. Okey, ini dia ada pengiraan. Macam mana pengiraan dia? Okey, tengok bawah ni. A negatif 1. Caranya ialah matriksnya, kita ada matriks ni. Sekejap. Cik padam sikit. Okey. Contohlah matriks asal ialah A, B, C, D. Ini matriks asal. Okey, matriks yang asal lah, matriks biasa. Kalau once kita nak cari matriks songsang, awak kena wujudkan ni. 1 per, ini formula dia AD tolak BC. Okey, tukarkan tempat, D dan A kena tukarkan tempat. Ingat ni, B dengan C remain, but awak kena tukarkan dia punya sign. Okey, B dia akan jadi negatif B, C akan jadi negatif C. Susunan, jangan lupa susunan bawah ni AD tolak BC. Okey, jadi ini ialah matriks songsang. Okey, selesaikan macam tu. Okey, kita buat satu contoh. Contohnya ialah, jikalah, kalaulah kita ada ini. Okey, contohnya matriks biasa kita ialah A bersamaan dengan 4, 8, 10, 1. Okey, kita nak cari matriks songsang. Alright. Matriks songsangnya ialah 1 per 4 darab 1. Ingat, AD tolak BC. Okey, 4 darab 1 tolakkan dengan B darab C, 8 darab 10. Tukarkan tempat, 1 atas, 4 bawah. 8 akan jadi negatif 8, 10 akan jadi negatif 10. Okey, selesaikan. 1 per 4 tolakkan dengan 80, awak akan dapat negatif 76. Okey, 1 negatif 8, negatif 10, 4. Jangan biarkan jawapan awak macam ni sebab dia tak lengkap lagi. Apa yang awak kena buat, awak dah belajar skala. Ini skala, bertindak sebagai skala ni yang depan ni. Awak kena didarabkan dengan setiap nombor yang berada dekat dalam. Ini jadilah negatif 1 per 76. Darabkan dia masuk dalam. Ini 10 per 76. 8 per 76. Negatif 4 per 76. Jangan lupa kecilkan. Awak boleh kecilkan, so kecilkan dia. Ini bukan jawapan last Kejap. 8 bahagi 76, awak dapat. Okey. So jawapan dia sini negatif 1 per 76, 2 per 19. Okey. 5 per 38. 1 per 19.
Okay. 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 Dah settle. Ini ialah matriks songsang awak. Okay. Yang penting awak kena ingat this one. Formula dia. Dan kedudukan mana A, mana B, mana C dan mana D. Okay. Right. Itu ialah untuk matriks songsang. Okay. Dan kita pergi ke lagi satu. Ini the last one. Matriks persamaan serentak. Persamaan serentak. Okey, matriks persamaan serentak. Ini cikgu ambil contoh yang ni lah. Copy. Okey, contohnya kita ambil yang ni Right. So, macam mana nak buat matriks persamaan serentak? Okey, this one persamaan serentak dalam kaedah matriks awak tak boleh guna penggantian, tak boleh guna penghapusan kalau dimensionkan menggunakan matriks. Okey, jadi the first step ni cikgu akan terangkan sekali dengan cikgu bagi tahu dapat markah dekat mana Okey. Awak kena asingkan dulu. Ada 3 rumah. Okey. Rumah yang pertama ialah rumah bagi nombor. Tengok baik-baik ni. Negatif 3 di depan, 2 dekat belakang, negatif 5 kat depan, 3 dekat belakang. Kemudian huruf M dan N. Okey. Awak tengok. M dia di depan. Maka yang berada di depan ni dia akan duduk dekat atas. N berada di belakang. Jadi N dia akan berada di bawah. Okey. Right. So, sama dengan negatif 10, negatif lah 18. Okey, dekat sini awak masukkan dalam rumah dia. Dapat 1 markah di sini. Okey, so yang kedua ialah sebelum tu markah untuk matriks ialah kebiasaannya 5 markah. Okey, 5 markah, 4 atau 5 markah lah. Kalau dia bagi lebih daripada tu, maksudnya dia nak bagi bonus mark kat awak. Kalau awak tengok dia 6 markah, 8 markah, itu maksudnya dia nak bagi bonus mark. Tapi kebiasaannya 4 atau 5. Jadi kita tengok markah yang dapat kat mana. Okey, lepas tu apa yang awak kena buat next? Cari dia punya ini ni, cari songsang. Okey, cari matriks songsang. Jadi matriks songsangnya buatlah 1 per AD tolak BC. AD negatif 3 darab 3 tolak 2 darab negatif 5. Okey, buat rumah dia. Tukarkan tempat 3 negatif 3 negatif 2. So should be sini akan jadi 5. Bukan negatif 5, dia akan jadi 5. Sebab negatif bertemu dengan negatif akan menghasilkan positif. Right, so sini M, N sama dengan negatif 10, negatif 18. Okey, sini akan menghadiahkan awak 1 lagi markah. Sebab awak show dia tukarkan kepada matriks songsang. Right, next. Apa lagi yang diperlukan? Step yang ketiga, selesaikan dia. Okey, jadilah 1 per negatif 9 dengan tolak negatif 10. Okey, negatif 9 tambah 10 lah. Sebab negatif bertemu negatif akan jadi positif. So sini cikgu padam, cikgu tulis. Selesaikan terus, jadilah 1 per 1. 3 negatif 2, 5 negatif 3. M, N negatif 10, negatif 18. Dekat sini awak nak selesaikan. Awak selesaikan, kat sini dia tak ada markah. Okey, 4. Okey, 4. Darabkan dia masuk ke dalam. So, 3 negatif 2, 5 negatif 3. Okey, M, N sama dengan negatif 10, negatif 18. Okey, kat sini tak ada markah.
Right. Okay. Ni awak selesaikan, masuk dalam. Tapi untuk kalau sepatutnya 4 markah sini kalau 4 markah dia tak ada markah dekat sini. Tapi kalau bagi yang 5 markah ke atas, so sini dia akan dapat 1 markah. Okay. Lepas tu awak tukarkan tempat MN. Okay, tukarkan tempat apa? Ini ni. Yang depan ni awak bawakan ke belah kanan. Tapi dia akan berada dekat sini. 3 dia akan berada di sebelah tengah, bukan di belakang sekali. Lepas tu barulah diikuti dengan negatif 10 dan negatif 18. Okay. So ini tak ada markah. Nombor 6. Nombor 6 ialah awak selesaikan. Awak selesaikan dia. Nanti dekat sini awak akan dapat apa? Bila awak selesaikan, sini awak akan dapat, ni cikgu tulis jawapan teruslah. 6 dan 4. Sini 6. Okey, atas 6 dan bawah 4. Okey, ini 6, bawah 4. Cikgu showkan kat awak, ini dapat 1 markah, bawah dapat lagi 1 markah. Okey, dia simple je. Jadi mesti awak pening kan, macam mana cikgu boleh dapat 6, 4 terus? Okey, kalau ikutkan awak kena darab kan. Ikut cara ni lah, manual. Darab lah 3 darab negatif 10 tambah negatif 2 darab negatif 18. Bawah tu pula 5 darab negatif 10 tambah negatif 3 darab negatif 18. Itu manual, tak apa. Disebabkan dah nak buka puasa, cikgu akan terangkan kemudian. Okey. Yang tu cara-cara dapat markah. Itu yang trik tu. Trik tu nanti cikgu buat satu video khas, awak tengok video tu. Okey. So, selamat iftar. Cikgu iftar dulu. Bye, Assalamualaikum.